Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربي زدنا علما نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم وجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, baginda Nabi SAW dia telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Kata Nabi, sesungguhnya semua amalan soleh hendaklah dibuat dengan niat yang ikhlas. Maka hendaklah kita sama-sama berniat iktikaf dan ikhlaskan niat kita kerana Allah Ta'ala dalam kita mendengar majlis ilmu ini. Kerana sesungguhnya Nabi SAW dia telah sebut dalam satu hadis daripada yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Nabi kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari, maka kata Nabi SAW, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la an taghdwa fatata'allama ayatan minal ilmi khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Wahai Abu Dzar, kata Nabi, kamu pergi belajar satu ayat daripada Al-Quran. Belajar satu ayat daripada Al-Quran. Apa kata Nabi kepada Abu Dzar? Khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Dari sudut pahala, ia lebih baik daripada buat solat sunat 100 rakaat. Itu belajar satu ayat daripada Al-Quran. Kata Nabi lagi kepada Abu Dzar, wala an taghdwa fatata'allama baban minal ilmi. Dan kamu belajar satu bab daripada ilmu. Khairun laka min an tusalliya alfa raka'ah. Dari sudut pahala, maka ia lebih baik daripada buat solat sunat 1000 rakaat. So daripada hadis ini Al-Imam Syafi'i, apa kata dia? Talabul ilm, menuntut ilmu itu afdal min salatin nafilah. Dari sudut pahala lebih baik dari solat sunat. Bukan kita kata jangan solat sunat, tidak. Tetapi semua amalan soleh pahalanya bukan satu level. Macam dosa, bukan semua dosa sama. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan dosa-dosa besar itu bukan semua di tingkatan yang sama. Ada dosa besar yang ia nombor 1, nombor 2, nombor 3. Sama juga amalan soleh, bukan semua amalan soleh satu darjat. Jadi amalan kebaikan ini dia ada darjat-darjatnya. Maka berdasarkan hadis ini, Al-Imam Syafi'i kata menuntut ilmu dari sudut pahala. Dari sudut pahala, maka ia lebih besar daripada buat salat sunat. Sebab Nabi kata pada Abu Dzar, kamu pergi belajar satu bab daripada ilmu, maka itu dari sudut pahala lebih besar daripada 1000 rakaat salat sunat. Okay? Baik, maka insya-Allah Ta'ala malam ini kita sambung tentang perbahasan yang kita sebut pada minggu lepas. Pada minggu lepas kita telah sebut tentang la dina sahihun illa al-Islam, yakni tidak ada agama yang benar melainkan agama Islam. Baik. Maka malam ini kita akan sambung tentang aqsamul kufur, tentang pembahagian-pembahagian kufur. Yakni kekufuran itu dia boleh terjadi dengan beberapa sebab. Yakni bila saya sebut kekufuran itu boleh jatuh dengan beberapa sebab, maknanya apa? Seseorang yang kafir tak semestinya selama-lamanya kafir, dan seseorang yang muslim juga tidak semestinya selama-lamanya muslim. Kalau seseorang kafir itu dia mengucap 2 kalimah syahadah, masuk dia ke dalam agama Islam. Dan jika seseorang muslim itu melakukan salah satu perbuatan atau perkataan atau i'tiqad yang membawa kepada kekufuran, maka jatuh di dalam kekufuran.
Maka malam ini kita akan membahaskan tentang pembahagian-pembahagian kufur ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan Islam terbatal. Maka muslimin dan muslimat, Islam ini boleh terbatal dengan 3 sebab. Iman boleh terbatal dengan 3 sebab. Sama ada dari sudut i'tiqad. I'tiqad maksudnya dalam hati, pegangan kita, ataupun melalui perbuatan, ataupun melalui perkataan. Jadi Islam boleh terbatal dengan 3 sebab ini. Tidak melihat kepada siapa dia, tidak melihat kepada dia itu lebay ke tidak. Siapa-siapa yang ada melakukan perbuatan yang kufur, atau dia bercakap dengan perkataan yang kufur, atau dia ada i'tiqad, pegangan yang ia kekufuran, maka dia jatuh dalam kekufuran. Maka seseorang mesti jaga Islam dia daripada terbatal. Okey, seseorang mesti jaga Islam dia daripada terbatal, kerana ia adalah merupakan di antara perkara yang bahagian kekufuran yang paling keji. Kekufuran ada banyak jenis. Ada banyak jenis. Tetapi murtad itu ataupun keluar Islam itu adalah kekufuran yang paling keji. Kenapa? Ada 2 sebab. Bila kita sebut kekufuran itu kekufuran yang paling teruk, dia ada 2 sebab. Pertama, kerana murtad itu ataupun keluar Islam itu dia mengeluarkan seseorang daripada hak kepada batil. Mengeluarkan seseorang daripada kebenaran kepada kebatilan. Itu sebab pertama. Murtad ini kekufuran paling keji. Nombor 1 sebab dia mengeluarkan seseorang daripada hak kepada batil. Kemudian yang kedua adalah kerana dia menghapuskan semua pahala. Bila mana seseorang itu Muslim, hidup 50 tahun sebagai orang Muslim, tapi dia melakukan satu kekufuran, contoh sembah berhala. Contoh dia pergi travel, pergi Bali, kemudian tour guide kata sekarang sembah berhala ini, dia pun ikut ritual ini, dia pun ikut. Apa hukum orang ini? Jatuh dalam kekufuran. Yes, jatuh dalam kekufuran, kerana Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan kamu buat sujud pada matahari dan juga pada bulan. Yani seseorang kalau dia melakukan sembahan atau sujud pada selain Allah seperti berhala ataupun matahari ataupun bulan, maka hukumnya dia jatuh dalam syirik walaupun dia tidak berniat untuk menyembah. Perbuatannya itu dah dikira perbuatan yang membatalkan iman. Dia tak tengok pada niat. Okey? Hatta seseorang kalau dia berlakon pegang watak apa? Pegang watak orang kafir. Dia tu Muslim, tapi dia pegang watak orang kafir, berlakon pula dengan heroin yang kafir contoh. Kemudian dalam scene itu disuruh supaya dia sembah berhala. Baik, dia pun sembah berhala. Apa hukum dia sekarang ini? Dia telah jatuh murtad. Dia telah jatuh dalam kekufuran, maka dia kena mengucap 2 kalimah syahadah untuk kembali ke dalam Islam. Jadi bila seseorang itu telah jatuh murtad, kita kata dia termasuk dalam jenis kekufuran yang paling keji, kerana 2 sebab. Pertama tadi kita kata mengeluarkan daripada hak kepada batil. Dah elok-elok dia Muslim, dia batal Islam dia, maka dia di atas jalan kebatilan. Sebab kedua, kerana dia menghapuskan seluruh pahala. Andaikan orang tadi yang sembah berhala kerana semata-mata berlakon, maka andaikan dia jadi Muslim selama 40 tahun. 40 tahun pahala dia tu terpadam. Terpadam semua. Sebab apa? Allah berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah berfirman, "Wa may yakfur bil iman." Siapa yang kufur setelah beriman, maknanya batal iman dia, batal Islam dia. Siapa yang kufur setelah beriman, maknanya asalnya dia beriman, kemudian dia jatuh dalam kekufuran. Apa natijahnya?
faqad habita amaluhu, maka terhapus amalan dia, terpadam amalan dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di hari akhirat dia termasuk orang yang rugi. Bayangkan kalau kita buat assignment satu sem, okay, sampai minggu ke-14 kita nak submit assignment, terpadam semua. Okay. Bayangkan kalau yang ambil postgraduate, besok nak viva dah. Nak viva dah besok. Okay. Tesis master 150 muka surat. Kalau tesis PhD 300 muka surat. Besok nak viva ni. Malam ni terpadam semua. Hasil kerja, data semua habis, terpadam semua. Hilang semua. Kalau macam ni kesnya, apa kita kata pada seseorang itu? Rugi. Rugi. Kalau orang buat assignment satu sem, 14 minggu berjuang, last kali padam semua. Kalau buat master 2 tahun, sehari sebelum viva terpadam semua, sia-sia 2 tahun kerja. Buat PhD 3 tahun, hari terakhir, besok viva terpadam semua data. Kita kata penat je, sia-sia 3 tahun, last habis macam tu. Maka lagi rugi kalau seseorang dia itu orang Islam. Orang Islam, tapi dengan sebab satu kekufuran, satu je. Wa may yakfur bil iman. Siapa kufur setelah beriman, maka kesan dia faqad habita amaluhu, terpadam semua amalan dia. Delete dah ke? Tak tinggal satu pun kebaikan, tak ada. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan hari akhirat dia termasuk orang yang rugi. Maka kalau orang tadi, contoh yang kita bagi tadi, dia berlakon sebagai orang kafir, kemudian dia sembah berhala, hukumnya apa? Jatuh dalam murtad. Walaupun dia kata, saya tak tahu. Walaupun dia kata, saya tak tahu. Kenapa? Sebab dalam perkara ini tak boleh tak tahu, kena tahu. Kerana dia masuk dalam fardu ain. Dan tidak tahu dalam perkara ini bukan alasan, bukan satu kita boleh bagi excuse, tak. Kalau orang dia, contoh, dia tak tahu, contohnya arak tu haram, contoh dia baru masuk Islam, dia jahil, baru masuk Islam, dia tak tahu arak itu haram, kemudian dia kata saya minum arak sebab tak tahu arak tu haram. Orang ini ada keuzuran. Contoh sebab dia baru masuk Islam, orang ini ketidaktahuan dia, okey, ada keuzuran. Tapi kalau kita bagi contoh tadi, seseorang dia orang Islam, kemudian dia berlakon sembah berhala, kemudian dia kata saya berlakon je, tak, ia bukan alasan, maka dia tetap jatuh dalam kekufuran walaupun tak tahu hukum. Okey. Kalau orang berlakon minum arak je, berlakon, adakah berdosa? Berdosa lah, walaupun dia berlakon, walaupun dia tak tahu hukum, walaupun dia kata saya berlakon je, yes, berlakon pun tetap dikira haram sebab minum arak. Sama juga kalau orang dia menyembah berhala dengan niat berlakon, orang ini juga telah jatuh dalam kekufuran. Okey, maka dia kena mengucap kembali 2 kalimah syahadah untuk kembali ke dalam Islam. Tapi kalau dia tak kembali ke dalam Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah, dia kekal di atas kekufuran. Okay, so kalau dia kata saya tak tahu, maka jawapannya itu bukan alasan. Kalau kena tahu baru jatuh hukum, maka beruntunglah orang yang jahil. Kalau syarat dia kena tahu dulu. Kalau syarat untuk jatuh hukum itu, mesti tahu dulu. Kena tahu dulu, oh ini kufur, ini tidak. Kalau itulah yang menjadikan kayu ukuran, nescaya jalan selamat adalah jadi jahil. Tapi bukan macam tu. Okay? Baik. So kita dah sebut tadi ada 2 perkara yang menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan kekufuran itu termasuk, ataupun murtad itu termasuk kekufuran yang paling keji, kerana menghapuskan semua amalan soleh
Dan yang kedua, mengeluarkan seseorang daripada hak kepada kebatilan. Baik. Kemudian di sini, bila kita kata kekufuran itu boleh jatuh dengan sebab 3 perkara. Apakah 3 perkara itu? Pertama, i'tiqad. Islam seseorang boleh terbatal dengan sebab i'tiqad. Contoh macam mana? Contoh seseorang walaupun dia orang Islam, kemudian dia dalam i'tiqad dia meyakini bahawasanya adanya Tuhan selain Allah. Konon-konon dia join critical thinking, ataupun dia pergi belajar dekat negara barat, kemudian dia masuk dalam grup yang memfikirkan tentang ketuhanan, sehingga sampai kepada dia syak, sampai kepada dia ragu-ragu. Dia fikir ada ke Tuhan selain Allah, atau dia meyakini adanya Tuhan selain Allah. Iktiqad dia, maka orang ini jatuh dalam kekufuran sebab meyakini ada Tuhan selain Allah. Ataupun seseorang dia ragu-ragu, Tuhan ni wujud ke tidak, ragu-ragu. Apa hukum dia? Jatuh dalam murtad, jatuh dalam kekufuran. Kerana kewujudan Allah mesti wajib meyakini secara putus, tanpa syak. Allah berfirman, afillahi syak, yakni tidak ada keraguan pada kewujudan Allah. Jangan seseorang dia ragu-ragu pada kewujudan Allah, dan jangan dia masuk sehingga mendalam, sehingga dia fikirkan tentang bagaimana nak mengetahui rahsia-rahsia. Sehingga Nabi ajar, jika datang khatir, datang lintasan, datang syaitan nak waswaskan seseorang, disebutkan dalam hadis, jika datang seseorang itu waswas, gangguan syaitan, dia fikir, apakah fikiran itu? Siapa yang menciptakan Allah? Contoh. So apa jawapan dia? Kata Nabi, katakanlah amantu billah, aku beriman dengan Allah. Allah itu tidak ada permulaan bagi ciptaannya. Selesai. Semua makhluk ada permulaan. Semua makhluk ada permulaan bagi ciptaannya. Hanya Allah Ta'ala tidak ada permulaan bagi ciptaannya. Okey? Maka sebab itu, ulama kita antaranya Syekh Ahmad Al-Fatani, antara soalan yang tak boleh tanya tentang Allah apa dia? Bila. Ini tak boleh tanya tentang Allah. Tapi jawapan dia satu je. Okey? Kata Syekh Ahmad Al-Fatani, jika ditanya akan kamu oleh yang bertanya. Maknanya kalau ada orang tanya, bila Allah wujud? Soalan ni mungkin orang akan tanya, bila Allah wujud? Jawapan dia satu. Jawapan dia, skema jawapan satu. Dia tak ada jawapan yang kedua, ketiga, tak ada. Jawapan dia satu. Kalau ditanya bila Allah wujud, jawapannya Allah wujud tidak ada permulaan. Ini yang dipanggil sebagai azali. Huwal awwalu wal akhir. Allah Ta'ala dia azali, tiada permulaan, dan dia abadi, tiada pengakhiran. Hanya Allah yang tidak ada permulaan. Hanya Allah yang tidak ada permulaan. Selain Allah, semua ada permulaan. Masjid ni bila ia dibina, bila ia siap, ada tarikhnya. Kita semua bila kita dilahirkan, ada tarikhnya. Nabi Adam bila diciptakan, ada tarikhnya. Semua makhluk ada permulaan. Alam ini, bumi ini, ada permulaan bila ia diciptakan. Malaikat ada permulaan bila ia diciptakan. Maksud permulaan itu apa? Dia didahului dengan ketiadaan. Didahului dengan ketiadaan. Sebelumnya tiada. Maknanya apa? 100 tahun dulu kita tak ada. Kita tak ada 100 tahun dulu. Sekarang ni kita ada. Kenapa? Kewujudan kita ada permulaan. 100 tahun dulu masjid ni tak ada. Sekarang ada. Kenapa? Kerana ada baginya permulaan. Okey. Zaman Nabi Adam, Rasulullah tak wujud lagi. Tak ada. Tapi dia wujud ketika mana ia dilahirkan. Maknanya dia ada permulaan. Semua makhluk, malaikat, nabi, langit, bumi,
iblis, jin, syaitan, manusia, binatang, semuanya didahului dengan ketiadaan. Semua ini asalnya tiada. Kemudian setelah itu Allah menciptakannya, barulah dia ada. Maka semua makhluk ini ada permulaan dan semua makhluk ini diciptakan oleh Allah. Hanya Allah yang tidak ada permulaan, hanya Allah Ta'ala yang kewujudannya azali. Jadi kalau ditanya, budak tanya ke, orang non-Muslim tanya ke, bila Allah wujud? Jawapannya satu, Allah wujud tidak ada permulaan. Andaikan datang syaitan was-waskan kita, bagaimana? Apa Nabi ajar? Katakanlah amantu billah, aku beriman dengan Allah Ta'ala. Selesai. Jangan seseorang fikir-fikir sehingga mendalam, sehingga merosakkan akidahnya. Okay? Cukup katakan amantu billah, aku beriman dengan Allah. Allah Ta'ala sifatnya azali, abadi, tiada permulaan. Maka inilah Allah Ta'ala. Allah tak seperti makhluk. Adapun makhluk, semuanya ada permulaan. Hanya Allah yang kewujudannya tiada permulaan. Maka kalau datang seseorang was-was, ragu-ragu, Allah ni wujud ke tidak, Tuhan ini ada, Allah ini Tuhan ke tidak, maka orang ini automatik jatuh dalam kekufuran yang dipanggil sebagai kufur dari sudut i'tiqad, pegangan. Kerana apa? Allah berfirman tentang sifat orang mukmin. Tengok ni, apa sifat orang mukmin? Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang mukmin, orang Islam. Siapa tu orang Islam? Siapa tu orang mukmin? Allazina amanu billahi wa rasulih. Dia beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ini orang mukmin. Beriman dengan Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu-ragu. Dia beriman dengan Allah dan Rasul, kemudian tak ragu-ragu. Ini orang mukmin. Ini orang mukmin. Dia beriman dengan Allah dan Rasul, kemudian dia tidak ragu-ragu. Adapun yang ragu-ragu, maka dia bukan orang mukmin. Ini dia punya mafhum mukhalafah. Ini dia punya kefahaman secara lawannya. Okay? Bila mana Allah Ta'ala berfirman, sifat orang mukmin itu siapa? Orang mukmin itu dia beriman dengan Allah dan Rasul. Ini orang mukmin. Kemudian tidak ragu-ragu. Maka orang yang ragu-ragu, maka dia bukan orang mukmin. Maka bila ragu-ragu, maka jatuh dalam kekufuran dari sudut i'tiqad, dari sudut pegangannya. Okay? Maka Islam boleh terbatal dengan sebab i'tiqad, dengan sebab pegangan. Okay? Dan tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Walaupun dia sebut La ilaha illallah, dia sebut dengan lisan La ilaha illallah, tapi dia ragu-ragu, betul ke Allah tu hanya dia sahaja Tuhan? Adakah hanya ada ragu-ragu? Adakah hanya Allah sahaja Tuhan? Maka dalam keadaan ini, orang ini dia ada ragu-ragu, maka jatuh dalam murtad, jatuh dalam kufur. So apa kesan pada orang ini? Batal Islam dia. Batal Islam dia. So nak buat macam mana? Dia kena mengucap kembali 2 kalimah syahadah untuk kembali ke dalam Islam. Itu kalau dia tak mengucap, kekallah dia di atas jalan kekufuran. Kalau mati dalam kekufuran itu, wal'iyadzubillah, itu kerugian yang besar. Kerugian yang besar. Okay? Sebab itu kalau tanya pada saya, apa perkara yang paling menakutkan? Jawapannya adalah mati dalam kekufuran. Allahu alam keadaan kita. Okay? Sebab kita tak tahu keadaan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu berdasarkan pengakhiran dia. Pengakhiran dia. Macam mana pengakhiran dia? Lagi bahaya jika seseorang pengakhirannya wal'iyadzubillah mati dalam kekufuran. Mati dalam kekufuran ini lepas tu dah tak ada nikmat dah. Siapa yang mati dalam kekufuran, lepas dia itu
dah tak ada nikmat lagi dah. Sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Kita ni kalau hari ini ada masalah, masalah ni tak akan kekal. Okay? Setahun ada 365 hari. Kalau hari ini ada masalah, dia tak akan kekal sampai hujung tahun. Okay? Hari ini kita stres, stres itu akan hilang. Besok boleh hilang, lusa boleh hilang. Hari ini kita tak gembira, minggu depan boleh jadi kita gembira. Ini keadaan dunia. Maknanya susah macam mana pun kat dunia ini, tetap akan datang kesenangan, tetap akan datang kegembiraan. Tapi kalau mati dalam kekufuran, tak ada nikmat lagi lepas tu. Minum air, kita walaupun miskin pun, walaupun susah pun dapat lagi minum air. Tapi kalau orang yang mati dalam kekufuran, rasa nikmat minum air pun tak ada. Okey. Dia minum air pun daripada air yang panas. Dia minum air pun daripada darah dan nanah yang keluar dari kulitnya sendiri. Maka sebab itu, ij'al hammaka hamman wahida. Kata ulama, jadikan kerisauan kamu kerisauan yang satu. Apa dia? Supaya selamat di hari akhirat. Kerisauan kita nombor satu adalah bukan exam, supaya selamat di hari akhirat. Okey. Adik-adik yang ambil yang ambil exam ke apa, jangan risau. Jangan risau. Walaupun repeat pun tetap ada kegembiraan. Tetap ada kegembiraan. Tapi kalau kekal dalam neraka, tak ada kegembiraan lagi dah. Tak ada lagi dah. Itulah kesedihan yang hakiki. Kalau orang kena repeat paper pun, mungkin sehari tu je dia sedih. Sehari tu je mungkin dia sedih. Okay? Saya tak pernah dengar lagi student yang repeat ke apa, dia punya kesedihan sampai 10 tahun, tak ada. Tak ada. Maknanya apa? Kesedihan tu pun sementara je. Tapi kalau mati dalam kekufuran, kesedihannya selama-lamanya, azab selama-lamanya. Ya? Bayangkan seseorang, dia kena tumbuk dengan hukuman 20 tahun ditumbuk berturut-turut. 20 tahun non-stop kena tumbuk. 20 tahun je. Apa jadi orang tu? Kita akan kata, oh, lunyai mamat ni. 20 tahun non-stop ditumbuk. Hukuman dia ditumbuk selama 20 tahun. 20 tahun je. Lepas 20 tahun berhenti azab. Kita kata habis. Lunyai mamat ni. Tapi kalau seseorang yang mati dalam kekufuran, diazab di dalam neraka, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, selama-lamanya dalam keadaan sentiasa merasa azab. Sentiasa merasa azab, tidak stop. Tak stop. Okay. Kalau ada orang kena belasah selama seminggu berturut-turut, mungkin lepas pukul 12 yang bantai dia tu pun dah penat. Esok sambung. Ada kerihatan. Walaupun dia rasa terseksa, tetap ada kerihatan. Itu pun kita rasa sakit. Tapi yang mati dalam kekufuran, tiada rehat lagi, selama-lamanya diazab. Maka sebab itu, jaga akidah kita, jaga iman kita daripada terbatal. Maka yang pertama tadi, iman boleh terbatal dengan sebab i'tiqad, pegangan. Maka penting faham akidah betul-betul supaya tidak terbatal iman dari sudut i'tiqad. Baik, yang kedua, iman boleh terbatal dari sudut perkataan. Perkataan, lisan. Termasuk lisan ini adalah tulisan, apa yang ditulis. Dan ini apa yang haram kita sebut, haram kita tulis. Maknanya haram menipu dengan lidah, haram menipu dengan tulisan. Kalau ia adalah kekufuran, kalau seseorang sebut dengan lidah, maka kekufuran juga jika seseorang sebut dengan lisan. Contoh macam mana? Seperti mana Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha fin nari 70 kharifah. Nabi kata,
Sesungguhnya seseorang hamba boleh jadi disebut satu perkataan. Disebut satu perkataan. La yara biha ba'sa. Dia tak merasakan perkataan itu dosa pun. Hatta dosa pun dia tak rasa. Tapi sedangkan perkataan itu sebenarnya telah membawa dia kepada kekufuran. Sebab apa? Yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Kerana perkataan yang disebut itu boleh mencapakkannya ke dalam neraka yang dalamnya 70 tahun perjalanan. Neraka untuk sampai ke dasar, berapa jaraknya? 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan untuk sampai ke dasar. Okey? 70 tahun perjalanan. Maknanya apa? KLCC itu kira rendah lagi. Kalau kita baling barang, naik helikopter baling barang daripada tingkat atas KLCC. Okey? Baling, apa-apalah. Berapa lama masa yang diambil untuk jatuh ke tanah? Tak sampai 1 jam pun. Berapa minit je, atau mungkin berapa saat je. Jadi dalamnya neraka itu 70 tahun perjalanan, yang mana dasarnya, kalau kita masuk dasar laut, okey, 10,000 meter, 20,000 meter, 30,000 meter, masih ada dalam lagi. Tapi untuk sampai ke dasar neraka Jahannam 70 tahun. Dan itu khas untuk orang-orang yang tidak beriman. Maka Nabi sebut tadi, boleh jadi seseorang hamba disebut satu perkataan. Perkataan apa itu? Perkataan yang membatalkan iman. Seperti mencaci Allah, mencaci agama, mencaci Islam. Kemudian Nabi kata, la yara biha ba'sa. Orang tu dia tak sangka pun benda tu kufur. Bahkan dia tak rasa pun dosa. Nabi kata, yahwi biha finnar sab'ina kharifa. Tetap dia masuk ke dalam neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan, yang ia neraka khas bagi orang-orang kafir. So, kalau seseorang dia bercakap tanpa fikir perkataan itu. Contoh seseorang, dia namanya Abdullah. Dia nak bergurau ni. Orang tanya dia, siapa nama engkau? Dia kata, aku Allah. Walaupun bergurau, hukumnya apa? Batal Islam. Terkeluar daripada Islam. Dan dia kena mengucap 2 kalimah syahadah untuk kembali ke dalam Islam. Kalau tidak, kekal dia dalam kekufuran. Walaupun bergurau. Okay. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, yang mana ada sekumpulan lelaki, dia main-main dalam perkara agama, bergurau-gurau dalam perkara agama. Dan gurauan itu sehingga membatalkan iman. Maka Jibril alaihi salam, dia mengkhabarkan kepada Rasulullah tentang sekelompok lelaki yang main-main dalam agama itu, yang bergurau-gurau dalam agama itu. Maka Nabi pun bila mana dapat tahu siapa yang main-main dalam agama itu ataupun bergurau itu, Nabi pergi pada mereka. Maka turunlah surah Taubah ayat 65. Apa Allah berfirman? Wala in sa'altahum, tak kala Nabi tanya mereka, kenapa sebut perkataan-perkataan ini, yakni perkataan itu kufur, perkataan itu membatalkan Islam. Apa mereka jawab? La yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Tengok apa dia kata. Mereka menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya gurau-gurau dan main-main.
Maka Allah berfirman, Qul, katakanlah Muhammad, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah dan ayatnya dan rasulnya kuntum tastahzi'un, kamu nak main-main? Adakah dengan Allah, ayatnya dan rasulnya kamu nak main-main? La ta'tadhiru, tidak ada keuzuran, tidak ada kemaafan. Qad kafartum ba'da imanikum. Qad kafartum, sungguh kafartum, kamu semua telah jatuh kafir ba'da imanikum, setelah kamu beriman. Maknanya asalnya dia orang Islam, dia orang beriman, tapi dia bergurau-gurau main-main dalam agama, perkara itu sehingga membatalkan iman. Maka Allah berfirman, qad kafartum, sungguh kamu telah jatuh kufur ba'da imanikum, setelah kamu beriman. Maknanya dia jatuh dalam murtad. Tengok, main-main dalam agama pun tak boleh. Sehingga Imam Nawawi, dia kata apa? Kalau seseorang dia marah anak dia, kemudian dia pukul dengan pukulan yang kuat, dia pukul dengan pukulan yang kuat, sehingga datang orang kata kepada dia, Alasta muslimah, bukankah kamu ini orang Islam? Kemudian dalam keadaan marah ni, tengah marah ni, bila orang tanya, kenapa kau pukul anak? Bukankah engkau ni orang Islam? Kemudian dia jawab apa? Dia kata, bukan. Dia kata, bukan, aku bukan orang Islam. Apa kata Imam Nawawi? Maka orang ini jatuh dalam kekufuran, walaupun tengah marah. Walaupun tengah marah. Maknanya apa? Orang tengah marah atau bergurau bukan alasan, bukan keuzuran untuk dia tidak jatuh dalam murtad kalau dia menyebut perkataan-perkataan yang kufur. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, mereka sebut kalimat al-kufri, perkataan yang kufur, perkataan yang membatalkan Islam. Apa natijahnya? وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, maka jatuh kufur setelah dia Islam. Maknanya apa? Kalau contoh seseorang dia bergurau, dia kata contoh, dia menghalalkan yang haram. Dia kata, arak ni halal bagi aku, walaupun dia bergurau, hukumnya jatuh murtad. Terhapus amalan dia, terhapus pahala dia, walaupun bergurau. Walaupun bergurau berdasarkan surah Taubah tadi. So kalau dia nak kembali ke dalam Islam, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau macam tu senang je nak jatuh kufur. Memang senang. Memang senang. Nak masuk Islam mudah, nak keluar Islam pun mudah. Nak masuk Islam macam mana? Ucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam. Nak keluar Islam pun mudah juga. Macamnya kes tadi, dia bergurau. Apa hukum minum arak? Berdosa. Siapa minum arak, dia tidak jatuh kufur. Siapa-siapa buat dosa selagi tidak menghalalkan dosa itu, dia masih Muslim yang fasik. Tapi kalau orang kata arak itu halal, dalam keadaan dia tak ada sebab, dalam keadaan dia bukan baru masuk Islam, dalam keadaan dia bukan jauh dari ulama, dia saja sebut bergurau, arak itu halal bagi dia, orang ini jatuh dalam kekufuran, jatuh dalam murtad. Mudahnya nak jatuh murtad, mudahnya nak keluar Islam, seperti mana mudahnya nak masuk Islam. Sebab Nabi pun sebut, Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Boleh jadi amalan yang sedikit, amalan yang mudah, memasukkan seseorang ke dalam syurga. Contohnya apa? 2 kalimah syahadah. Amalan yang mudah, amalan yang sikit, tapi dengan sebab perkataan ini memasukkan dia ke dalam syurga. Tapi Nabi pun sebut, وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ, dan neraka pun macam tu juga. Neraka pun mudah juga. Maknanya apa? Boleh jadi dengan amalan yang sedikit, amalan yang mudah, seseorang itu masuk ke dalam neraka. Contohnya, macam tadi, bergurau dalam perkara agama. Bila orang tanya, siapa nama kamu? Dia jawab, aku Allah. Bergurau. Orang ini jatuh dalam murtad. Andai mati dalam keadaan itu, maka matilah dia dalam
keadaan kekufuran. Maka ini contoh kekufuran yang boleh jatuh dengan sebab perkataan. Okey. Maka jagalah lisan kita daripada menyebutkan perkataan yang kufur, kerana lidah ini aktsaru khataya min bani Adam min lisanihi. Kata Nabi, banyaknya dosa anak Adam itu daripada lidahnya. Okey. So itu yang kedua, perkara boleh batalkan Islam dengan perkara yang boleh membatalkan iman dengan sebab perkataan. Termasuk perkataan di sini tadi kita sebut tulisan. Okey, boleh jadi seseorang menulis, tulisannya itu ada padanya kekufuran, maka orang ini kalau tulisannya ada padanya kekufuran, jatuh di dalam kekufuran juga. Okey. Dan ketiga, murtad boleh jadi dengan sebab perbuatan. I'tiqad, perkataan dan perbuatan. Maka bagaimana seseorang itu boleh jadi kufur dengan sebab perbuatan? Contoh seperti dia sujud pada berhala, walaupun bukan niat untuk menyembah. Dia tidak berniat pun, dia hanya macam kita sebut tadi, dia hanya follow tour guide. Tour guide kata sujud, dia sujud. Orang ini hukumnya apa? Jatuh dalam kekufuran. Okey. Jatuh dalam kekufuran. So, hendaklah seseorang itu menjaga iman dan Islamnya daripada terbatal, yang ia boleh jadi dengan sebab salah satu dari tiga tadi. Siapa-siapa melakukan salah satu daripada perkara yang membatalkan iman, cukup satu saja, sama ada dari sudut i'tiqad, atau dari sudut perbuatan, atau dari sudut perkataan, maka hendaklah dia kembali kepada Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah. Kalau tidak, maka kekallah dia di atas kekufuran. Dan andai mati dalam kekufuran, maka wal'iyadzubillah, orang ini andaikan orang tak tahu pun dia pernah sembah berhala contoh, dan dia tidak mengucap pun kembali dua kalimah syahadah, sekalipun dia diuruskan cara orang Islam, sekalipun jenazahnya itu dikebumikan di perkuburan orang Islam, tapi Allah lebih mengetahui orang ini ia mati dalam keadaan kufur, maka dia dihukum sebagai mati dalam kekufuran. Okey. Sangat bahaya jika seseorang tidak mengetahui apakah perkara yang membatalkan Islam. Ingat, kita ada nikmat dunia, kita jaga nikmat dunia, kereta, motor, duit dan sebagainya. Kita ada nikmat yang lebih besar daripada itu, nikmat iman. Jaga nikmat iman ini daripada terbatal. Maka kena tahu apakah perkara yang membatalkan Islam, supaya kita kekal atas nikmat iman ini, supaya yang paling penting kita mahu mati dalam iman. Okay? Baik. So insya-Allah taala sampai sini untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah taala memberkati kita, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam iman insya-Allah taala. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu taala kulla khair. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa ajirna minan nar al-jahim ya rabbal alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allah